untuk beramal dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihah. Video sebelum ini bukan untuk menyalahkan siapa-siapa, tetapi untuk membawa kefahaman yang betul. Bukanlah semata-mata, bukan maksudnya semata-mata orang itu berdoa dengan doa demikian terus jadi sesat. Tidak, tuan-tuan. Kita semua sudah sedia maklum bahawa doa yang paling afdal adalah doa yang warid ataupun maksud daripada Al-Quran dan juga sunnah. Asasnya sebegini, tidak ada cara seseorang itu berusaha untuk menjadi Nabi. Kerana kenabian tidak boleh diusahakan. Dan tidak boleh kita berdoa menjadi seperti Nabi, handsome seperti Nabi, minta taraf martabat seperti Nabi, kefahaman dan juga hafalan seperti Nabi. Ini perkara yang mustahil. Berkenaan dengan doa fahman Nabiyyin, dari sudut adab berdoa, ulama lebih cenderung memilih lafaz yang jelas dan tidak membuka ruang untuk disalahfahami. Seperti memohon ilmu yang bermanfaat, hikmah, kefahaman yang benar, tepat dan taufik hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini contoh doa yang jelas. Jadi, terdapat beberapa sebab mengapa doa fahaman Nabi ini boleh membawa kepada kekeliruan. Antaranya adalah kefahaman Nabi, kefahaman para Nabi adalah sebahagian daripada keistimewaan wahyu. Para Nabi, mereka menerima wahyu dan juga memiliki kefahaman yang dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada segala kesalahan dalam menyampaikan risalah, iaitu mereka itu maksum. Sifat ini tidak boleh dicapai oleh selain para Nabi. Jadi, lafaz Ya Allah, berikanlah aku kefahaman Nabi, ia boleh menimbulkan salah faham. Seolah-olah mereka dengar bahawasanya kita mohon kepada Allah agar kita memiliki kedudukan atau sifat yang khusus bagi para Nabi. Lebih baik kita menggunakan lafaz yang datang daripada Al-Quran dan juga Sunnah. Contohnya seperti Rabbi zidni ilma. Mafhumnya, Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu. Juga Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Mafhumnya, Ya Allah, berikanlah manfaat kepadaku dengan ilmu yang Engkau ajarkan kepadaku. Ajarkanlah kepadaku apa yang bermanfaat bagiku dan tambahkanlah ilmuku. Jadi sidang penonton sekalian, doa fahaman Nabiyyin ini, doa ini jika seseorang memohon agar dia mendapat sebiji kefahaman Nabi, maka ia bukan yang para ulama anjurkan. Dan inilah yang difahami pada zahir doa itu. Cuma kemungkinan besar orang kita tak fahami demikian. Orang kita memahami ia dengan makna agar Allah Ta'ala memberikan kepadanya kefahaman yang tepat ataupun benar. Namun, untuk langkah berjaga-jaga, lebih baik kita menggunakan doa-doa yang sabit daripada Al-Quran dan juga Sunnah atau lafaz-lafaz doa yang lebih jelas maksudnya bagi mengelakkan kekeliruan.